Di tepi kuala, tempat berteduh si burung nuri. Ilmu di hati penyuluh jiwa, teknologi pula pemerkasa diri. Salam sejahtera dan salam Sugos TV. Saya Bernica Roxin. Di SMK Subis, ilmu adalah akar, manakala teknologi adalah sayap yang membawa kita terbang tinggi. Ilmu bermaksud penghayatan nilai. Sebelum menguasai peranti, kita perlulah menguasai jati diri melalui pembacaan yang berkualiti. Dengan teknologi, sempadan ilmu kini tidak terbatas. Murid-murid SMK Subis telah diperkasa untuk menjadi generasi celik digital yang beradab. Sejauh manakah teknologi membantu murid kita menghayati ilmu dengan lebih mendalam? Bersama saya, Puan Zaristina Putid yang merupakan co-founder All Abroad Young Leader Center and Cempaka Miri Partner. Walaupun interaksi manusia dan empati masih sangat penting dalam memastikan proses pembelajaran yang berkesan, teknologi dapat membantu memudahkan proses pembelajaran dengan menjadikan ia lebih menarik dan interaktif. Teknologi juga membolehkan murid untuk bereksperimen dan mengembangkan pemikiran mereka dengan lebih jauh, di samping memberi akses kepada sumber pengetahuan dan maklumat yang hampir tiada batas. Ia juga membuka peluang untuk mereka untuk berhubung dengan individu serta persekitaran di luar bilik darjah. Jadi secara keseluruhannya, teknologi sememangnya memberi kesan dan membantu banyak dalam pembelajaran yang terjadi masa kini. Semoga pendedahan teknologi kepada murid-murid dapat melahirkan generasi madani yang berilmu tinggi. Pendedahan teknologi media seperti TV Pusat Sumber Sekolah, TV PSS, membolehkan murid bukan sahaja menerima ilmu, malah mencipta kandungan. Ini adalah proses active learning. Ilmu yang ada di dalam hati mereka diterjemahkan ke dalam bentuk digital untuk manfaat orang lain. Kecerdasan buatan AI membantu dalam mencari fakta dan mereka garis panduan dalam melakukan liputan. Kajian dalam UNESCO Korea April 2026 menekankan bahawa kecerdasan buatan AI kini berfungsi sebagai rakan berfikir yang membantu murid melalui proses dialog Sokratik. Teknologi memperkasa generasi sekolah dengan cara membebaskan minda daripada tugas rutin yang membosankan. Apabila AI mengambil alih tugas mencari fakta, murid mempunyai lebih banyak ruang untuk refleksi, sintesis dan inovasi. Terbang tinggi si burung helang, melihat desa dari angkasa. Generasi TV PSS terus gemilang, ilmu dan teknologi membina bangsa. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Sekian dari kami, TV PSS Sugos TV.